Hello, apa khabar? Saya berada di Mayang Mall, Ganu, sempena dunia automatik Yamaha, di mana mereka baru saja melancarkan skuter terbaru mereka. Jom kita tengok. Dan ini dia model terbaru Yamaha iaitu Ego Gear Pro. Skuter ini dikatakan dapat memberikan penjimatan petrol dengan penggunaan teknologi Power Assist. Enjin Blue Core Hybrid 125cc itu mengeluarkan 8.4 PS dan 9.9 Nm torque. Dari segi rupa, ia memang nampak segak dengan lampu LED sekeliling, rim 12 inci depan belakang, brake disc di depan dan drum brake di belakang. Tempat letak kaki hadapan pula jenis step through, ketinggian tempat duduk 750mm. Di bawah ada tempat simpanan 18.6 liter dan tangki petrol 5.1 liter. Kawasan tempat duduk belakang dibuat rata untuk senang diikat barang dan banyak lagi ciri praktikal seperti tempat letak kaki kanak-kanak. Datang dengan 3 warna, Stella White, Navy Green dan Cosmic Blue. Itulah dia Yamaha Ego Gear Pro 125cc Hybrid. Kita cerita lebih mendalam pasal sistem hybrid itu bila kita test ride nanti. Harga RM6,198 sebelum insurans dan road tax. Apa pendapat anda? Beli tak beli?